Assalamualaikum Cik Mazna. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu umur Cik Mazna berapa? Saya lanjut usia dah. Ha. 80 tahun. 80 tahun. Okey, alhamdulillah awak Ya, sihat. alhamdulillah. Allah bagi ke dia boleh pinjam lagi lah. Nyawa dia 40 dia pinjam. Allah bagi pinjam lagi. Makcik Mazna, kenapa Makcik Mazna nak guna aloe vera? Para beli. Dulu dia pernah makan aloe vera ni. Tapi dah lama juga makan, tapi tiba-tiba dia hilang. Dan tumpur yang jual tu hati dah dia jumpa semula. Nak cubalah semula, nak kononnya nak sambung semula. Berapa lama Makcik Mazna makan tu? Itu saya ingat lama juga, dalam tahun lebih adalah. Tapi memang sihat ke? Jadi saya tahu, saya masih makan dia punya aloe vera gel lah tu yang saya suka makan. Jadi saya sebut mungkin dengan orang tu dia punya sihat itu ada macam kelainan sikit lah. Makcik Mazna nampak sihat lah dengan Mak Ungku. Apa amalan Makcik Mazna? Selain pada makan suplemen. Mungkin hati mesti baik. Okay, without stress. Brisk walk kan? Hari-hari Makcik Mazna ni dengan Mak Ungku, dia brisk walk. Happy dua lelaki. All the best. Okay, semoga istiqamah ya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Apa pesanan kepada semua apa ni yang dalam ni yang untuk guna produk? Pesanan saya kan, kalau ada siapa yang ada penyakit-penyakit kronik itu, cuba aloe vera ni. Mungkin ada apa dia rasa sebalik untuk diri sendiri, cubalah dulu. Dah cuba baru tahu. Kan? Okey, terima kasih Cik Mazna ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.